Ya, hari ini kita nak jumpa seorang yang agak lama pernah menjadikan bintang paling popular di berita harian dan pernah meletup seketika, dan lepas itu kita tengok dia, sepi juga kan. Siapa dia itu artis MIG yang dahulu? Cuba kita tengok siapa. Halo. Sekian lama agak you dah anak bertambah dan bertambah. Of course lah, tanggungjawab meningkat kan. Betul. Bila meningkat, mungkin masa nak melakon sudah jadi satu cabaran. Bukan priority dah sebenarnya. Dan jadi satu halangan untuk you nak pergi ke depan dah. Belakang takbir. Belakang takbir jaga anak lah, itu belakang takbir kan. Belakang suami lah kira duit lah. You juga kan. Ya. Bukan belakang takbir. Satu benda paling penting juga anak dan financing punya minister. Betul. Kena jaga betul-betul dalam keluarga dah besar kan. Dah berapa? 4. Oh, banyaknya. Ramai ya. Itu I pernah cakap dengan you anak 5. bukan satu pasukan bola sepak. Itu semua rezeki kan. Nanti dah umur meningkat, you baru rasa itu meriahnya anak yang banyak. Betul kan? Betul. Tapi sekarang kenapa banyak orang tak suka beranak? I rasa sebab kos sara hidup yang tinggi. Memang betul tahu, satu orang anak kos tinggi nak belanja. Supaya orang tidak salah faham, sebenarnya kos sekolah pun tinggi. Tetapi how you manage dengan baik? Memang seorang anak tu, kita rasa macam kita nak spend semua. Kita nak bagi dia tuition, kita nak bagi tu semua kos tau. Tapi kan, kalau kita jadi ibu yang bijak, kita boleh ajar anak kita. Macam I kan, Mr. David kan. Kenapa dia cakap, kenapa dia tak berlakon apa semua. I sibuk ajar anak I. Anak I homeschooling. Tak payah tuition. Tak payah tuition satu. Jadi tadika, I hanya hantar umur 6 tahun je. Kalau ibu bapa lain kan 4 tahun, 5 tahun. 4, 5, 6. Yes. Ya. So I yang ajar dia orang dah pandai baca, menulis, mengira baru Di I rumah? Di rumah. Maksudnya 6 tahun baru I masuk. So 4, 5 dah tak payahlah. Tak payah. Satu lagi, susu. Macam mana caranya? Breastfeeding lah. Berapa lama? 2 tahun. Oh, Tapi, biasa orang 3 bulan saja. Chinese 3 bulanan. Sebab dia orang nak cantik sangat. Yelah. Tapi dia ada cara juga. I pun cantik juga. Nampak? Dia ada cara. Ya. Sebab banyak orang dulu mana ada jenis-jenis instant ke chemical ke, tak ada. Dulu semua original, betul tak? So bila kita menyusukan badan lah kan. So susu tepung jimat. Susu tepung jimat. 2 tahun. 2 tahun. Banyak tau. Ya. Puluh ribu tau. You boleh menjadikan satu taunalan atau satu ikon kepada orang yang youngster itu takut nak beranak, menyebabkan kita punya manusia semakin kurang orang. Sebab dia orang lahirkan dia tak mau lahirkan orang. Saya tahu sebab ramai yang kata nak free child kan. Tak payah takut pasal duit, betul. Setiap kali I beranak, I mesti ada duta, I mesti ada rezeki lain. So maksudnya jangan takut sangat kan. Kalau lahirlah anak, niaga lagi bagus. Itu I pun percaya sebab kali pertama I beranak, lepas itu I takut. I pun sama seperti orang muda. Masa itu I 27 tak umur kan. Saya 26 kahwin mah. So lepas itu next year ada anak. Lepas itu lagi mau ada takut dah. Sebab kita tak ada nasihat oleh orang-orang tua atau orang yang berpengalaman. Betul. So banyak orang yang tak ada pengalaman, sendiri takut sendiri. Setelah dia dah meningkat umur, dia menyesal sebab tak meriah di rumah. Kalau masa itu dia dah ada duit pun rasa kekurangan sesuatu. Apabila kita dah ada keuntungan sikit, kita nak tambah anak. Anak tak ada pula. Sebab nak dapat anak lah maksudnya. Sebab you tak mau continue mah. Selain daripada education you sendiri teaching you apa menyusu sebenarnya lagi sihat kan. Dia sebenarnya next kita nak hamil tu dia boleh menjarakkan. Sebab tu kita kena menyusukan badan. Dan orang itu lagi sihat, baby lagi sihat, tak mudah sakit. Anak I pun tak mudah sakit. Lepas tu I sendiri pun boleh kawal bentuk badan I. Satu daripada tak mudah sakit pun jimat kos tau. Ya. Ada juga orang dahil anak sekejap sakit. Sekejap sakit. Lepas itu masuk hospital spesialis lah ini itu. Sebenarnya lagi mahal. So itu sebabnya cara betul, tak ada masalah. Rezeki akan murah kalau ditambahkan anak. So jangan takut. Seperti Yana ni ada 4 dah. Itu belum habis lagi tau. Tunggu lagi. Bukan belum habis lagi tau. Okay, I faham Selalu orang cakap, you bolehlah cakap Yana sebab you pelakon, you ada duit, suami you kerja, you buat bisnes apa.
Dia tak juga sebenarnya. Kita pun ada pasang surut. Tapi macam saya kata, kalau kita jadi isteri kan, suami kita banyak berbincang. And then macam ni kita nak tahu, okay, kewangan kita. Tadi bos kan cakap kan, kita menteri kewangan. Sebab tu saya kata, jadi isteri kita kena bijak juga. Kita kena tahu perbelanjaan. Boleh ke tak? Anak I pun sekolah kebangsaan Cina. Sekolah kerajaan. So boleh cakap Mandarin lah. Boleh. Oh bagus. Tapi sekolah kerajaan. I tak hantar pun At least sekolah. cost tak tinggi lah. Tak pergi international school, tak pergi. private school. Ah. Sebab sebenarnya saya pun ada pengalaman. Oh my anak yang private school, akhirnya Mandarin pun tak pandai cakap. Masuk ke international, semua orang cerita branding. Ya. Kos lagi tinggi. Semua itu fikiran mengubah hidup anak akan nak jadi, semua nak jadi baik, mewah. Itu sebab orang akan jadi takut kata nak tambah anak. Biar dia start kecil, sederhana seperti you bagi anak you guna cara yang sederhana. Nanti dia perjuangan lebih bagus dan lebih tahu macam mana cari rezeki bukan senang, bukan jatuh langit itu wang datang. Terus kaya raya orang salah ingat, wah you wah mestilah jadi pelakon kaya raya. Tanggungan pun berat. Sebenarnya. Keluarga you pun ada tanggung. Ya. Saya Bos tahu. faham. Sebab bapa dia yang hantar dia datang ke pejabat metro tau. Waktu itu dia tengah sekolah form 6. Satu harapan kepada dia, kejayaan boleh mengubah, dan dia lah yang satu-satu selepas berapa tahun beli rumah kepada bapa di Yongping. Berapa Betul. tahun? Umur I 25 tahun. Sebab tanggungan ada baru tahu jimat-himat mengikut apa yang patut nak beli, apa yang tak patut. Kebanyakan ialah artis kita pernah lalu suka joli. So siapa yang ajar you tak suka joli? Bapak saya ada dua. Satu yang baru meninggal, satu depan ni cakap. Arwah bapak saya cakap simpan duit, you pun selalu cakap simpan duit. Guys sebenarnya jarang nampak I tunjuk kereta mewah. Handbag mewah. Handbag I. Sebab I rasa benda ni tak penting. Tak penting pun. Dia tak Ya. mempengaruhi hidup I. Kalau you pandai berlakon, orang tak perlu you punya handbag apa lah. Kalau you pandai berlakon, apa kereta you, apa Lamborghini Ferrari. Kalau you kayu, kita tak kayu lah. Satu I buat klise, dia tanya berapa lama I masih jadi artis, dia dah menang award pun I masih bawa klise lagi. Ya, saya yang panggil dia upgrade sikit. Tertinggal kan kalau syuting sampai tengah malam. So kereta kena baik. Bukan mewah, baik. Tapi tetap nak duduk kereta, I risau lah kan. Sometimes kita upgrade tak ada masalah, tapi bukan nak mewah sangat. Yang penting sediakan payung sebelum hujan. Dan yang kedua ialah apa-apa lalurat, contoh MCO. Siapa sangka you masih boleh hidup. Alhamdulillah. Ingat senang kan? Saya MCO, company still untung wang tau. Because kita ada itu copyright yang jual kepada TV station. Dulu dia tak beli, masa MCO dia beli. 60 title. Sebab orang tengok kat rumah kan. Tapi on your side lah, you dah sediakan payung. Kita pun tak tahu bila-bila berlaku apa-apa. Kena belajar lah dengan Yana. Macam mana keluarga boleh besar dan boleh jaga ibu bapa, boleh jaga suami, anak. Itu satu-satu yang paling penting adalah sikap. Dia start daripada bukan orang senang. Sekarang nak balik berlakon 5 tahun, macam mana you rasa kaku ke? Sebenarnya susah tau. I sebenarnya berterima kasih juga sebab ada offer. Memang ada orang offer sebelum ni. Sebelum ni, filem Pontianak yang Pontianak 200 kilo. Ya. I tengah pregnant masa tu. Sebenarnya ada tawaran. Tapi I lebih, sebab kan ada vision. Dulu masa I belajar, I cakap I nak habiskan belajar. Saya cakap tak apa tak I belajar, okey boleh. Tapi I habiskan juga. Ya. Lepas tu I kerja sebab nak cari duit. Umur I 31, 32 dah menang award, I dah ada duit. I rasa macam pertama kali I cakap I nak kahwin sebab I dah dapat semua. 30 baru I belanja duit untuk diri sendiri. Tanyalah ni suami I. Ya. Yang lain semua untuk keluarga. Vision tu kena jelas. Kita nak buat apa. Hala tujuan hala lah. tuju kena jelas. Jangan nanti dipengaruhi oleh setan dan iblis. Saya percaya tu Dewi. Ada orang dia punya kebahagiaan dia tu berbeza. I nak stabil, I nak sederhana, I nak gembira, I nak benda tu. So cabaran mau balik ke berlakon